Review Space Beast Ultraman Nexus. Ada ke Jom tengok, jom. Ini saja kaiju ataupun Space Beast Ultraman Nexus yang aku ada. 3 ketul ni je aku ada. Sebab kaiju-kaiju yang lain, kaiju-kaiju Ultraman Nexus yang lain, susah nak jumpa lah. Susah nak jumpa seller-seller Malaysia jual. Dan harga dia pun agak keras. Jom kita tengok detail Leflia ni. Detail dia agak mantap juga. Memang aku rasa berbaloi lah, walaupun harga dia agak keras Leflia ni. Dan kaiju dia agak unik lah bagi aku. Antara kaiju yang agak unik. Dia punya bentuk bunga kan. Dia kata nama Leflia. Dia punya detail mantap kan. Rasa macam puas hati lah. Kaiju Ultraman Nexus memang macam hardcore dia punya design hardcore. Dia punya bahagian kepala atas ni jatuh pula. Bahagian tajam atas ni bahagian macam cerita Stranger Things . Tengok Stranger Things tak? Tengok tak? Siapa tengok? Angkat tangan. Ribu. Inilah dia punya detail Leflia. Ketapak kaki dia made in China 2004, Bandai 2004. Dia muncul dekat episod siri Ultraman Nexus episod 9 dan episod 10 sahaja. Dan kaiju yang seterusnya Galberos ni dia kaiju yang bertiga kepala Tengok tapak kaki dia. Tapak kaki dia 2004 juga, made in China. Dia muncul dekat episod 6, 17, 18 dan episod 35 dekat siri Ultraman Nexus. Kaiju yang seterusnya adalah apakah ini? Pedolion Guros. Dia muncul dekat awal-awal episod Ultraman Nexus, episod 2 sampai 4 je tak silap aku lupa. Dia punya detail pun agak padu. Kalau korang tengok Ultraman Nexus kan, memang agak excited lah kalau dapat kaiju ni. Kaiju terawal dalam siri Ultraman Nexus. Ni sebenarnya macam nak cakap kau nampak yang kotor-kotor hitam ni kan, tak boleh hilang tau. Masa aku dapat pun memang macam ni. Lepas aku dah try cuci pun dia tak boleh hilang. Tapi aku rasa kalau tak payah cuci pun tak apa. Dia punya bahagian-bahagian kotor-kotor hitam ni kan membuatkan nampak macam lagi detail lah, macam lagi real. Boleh gerak-gerak sikit tangan dia. Untuk muka dia macam siput kan. Sebenarnya dia binatang apa kau tahu tak? Cuba komen kat bawah. Ini saja kaiju ataupun Space Beast Ultraman Nexus yang aku ada. 3 ketul ni je aku ada. Sebab kaiju-kaiju yang lain, kaiju-kaiju Ultraman Nexus yang lain, susah nak jumpa seller-seller Malaysia jual. Dan harga dia pun agak keras. Ni aku tunjukkan list-list kaiju Ultraman Nexus yang ada lagi, yang Bandai keluarkan lah. Tak banyak pun, ada ni je lah dalam list macam korang nampak ni. Macam Space Beast Kutura ni, ketuk Kutura ni yang agak unik juga ni, pun harga dia dah mencecah RM400 lebih tau harga dia. Tapi itulah, harga bukan halangan lah bagi aku. Tapi bukan nak cakap apa, sebab macam memang betul-betul collect kaiju kan. Tapi dia, masalah dia cuma susah nak jumpa. Agak rare, memang rare sangat kaiju-kaiju Ultraman Nexus. InsyaAllah kalau dah complete nanti aku akan review semua untuk korang, okay? Okay, itu saja review untuk kali ni. Bye! Bye!